Okay geng, so ni sprocket dia. Ini special sikit lah. Okay, rim ni siap. Aku pakai tube. Aku tak pakai tube leh 018. Ni rim dia, rim Kawasaki. Tayar aku pakai 25018. Pakai tak link kok rim ni, keluar rim. Alright. Dia tak ada belah ni. Ni terus aku masuk letak getah sini ni. Sini. Jom kita pasang. Okay. So bunga tayar ni belah repair Viva ya. Masuk dah belah. So ni bagi repair, ni bagi belakang. Bunga dia macam gini ya. So ni contoh. Macam gitu. Ni. Ni sprocket. Bagi sprocket. Tayar pun masuk belah dah. Boleh. Okay. So sebelah ni aku buat tubik sikit. Aku nak masuk tip. Tip ni kita pump lah sikit. Pump bagi dia ada angin sikit. Baru kita ni. So aku pump sikit angin masuk. Kalau kita tak masuk angin dia jadi kepit. So aku masuk angin sikit lah. Okay, kita lah. Okay, so angin tu masuk. Ni ni. Okay. Okay, ni dia bagi ni. Ni masuk ni. Okay, ni. Masuk dekat sini. Dia ni. Katung dulu so. Tayar aku dah siap pasang dah. Repair dengan belakang. So tunggu next episode. Aku akan buat video pasal di motor. Alright, let's go.